Jumpa kembali. Okey, untuk perkongsian kali ini kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang kalori. Tapi kali ini kita akan bedah siasat dari mana datangnya sumber-sumber kalori ini. Kenapa? Supaya anda tak perlulah nak elak-elak makanan sampai emosi pun terganggu. Ingat, semua makanan ada peranan dia. Sediakan nota tahu sebab info ni penting. Saya tahu anda semua memang pandai-pandai. Jom kita mula. Cuba kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Pernah tak rasa stres semata-mata sebab fikir pasal makanan? Boleh ke makan ni? Alamak, dah termakan benda ni pula. Kalau pernah, percayalah anda tak sorang-sorang. Rasa macam ni memang selalu jadi, lagi-lagi bila kita cuba nak diet ketat sangat. Jadi, jom kita fahamkan dulu akar umbi masalah ni. Dalam bahagian pertama ni, kita akan tengok kaitan antara kalori dengan emosi kita dan kenapa agaknya diet yang terlalu siksa tu selalunya tak menjadi. Petikan ni memang kena tepat pada sasaran. Inilah mentaliti yang ramai orang terperangkap. Kononnya nak kurus kena buang nasi, nak sihat kena tinggalkan semua benda manis. Tapi apa jadi lepas tu? Bukan je badan boleh jadi lemah, tapi emosi kita pun jadi tunggang langgang. Asyik murung, cepat marah. Inilah kitaran yang kita nak putuskan sama-sama hari ni. Okey, dah tahu masalahnya, apa pula solusinya? Jawapannya mudah je, ilmu. Jom kita kenal dengan dua pemain utama dalam badan kita, protein dan karbohidrat. Anggap je dua ni macam bahan binaan paling asas untuk badan kita berfungsi dengan baik. Baik, kita mulakan dengan protein. Setiap gram protein bagi kita 4 kalori. Tapi nilai protein ni lebih dari sekadar nombor tu. Dia ni macam pekerja belakang tabir yang hebat. Dia bina dan baiki otot kita, dia tolong lajukan enjin badan kita dan yang paling best, dia buat kita rasa kenyang lebih lama. Inilah yang kita panggil kalori berkualiti. Seterusnya, kita ada karbohidrat. Nombornya sama, 4 kalori setiap gram. Karbohidrat ni pula macam minyak petrol paling power untuk badan kita. Dialah yang bagi tenaga pada otak untuk berfikir dan pada badan untuk bergerak. Kuncinya kat sini ialah pilih petrol yang berkualiti. Macam nasi perang ke, roti wholemeal ke. Barulah tenaga tu tahan lama dan stabil. Jadi, inilah poin paling penting yang anda kena faham. Walaupun dua-dua ada 4 kalori, kerja diorang dalam badan lain sangat. Protein ni ibarat kru pembinaan, manakala karbohidrat semula pembekal tenaga. Jelas kan? Bukan semua kalori tu sama, fungsi dia tu yang jauh lebih penting daripada nombor semata-mata. Okey, sekarang jom kita beralih pada dua lagi sumber kalori. Tapi yang dua ni kita kena bagi perhatian lebih sikit sebab ia jauh lebih padat. Kita akan tengok lemak dan juga alkohol. Okey, lemak. Dengar je nama ni, mesti ramai yang dah takut kan? Tapi sebenarnya, lemak ni sangat-sangat penting terutamanya untuk otak dan hormon kita berfungsi dengan betul. Cuma, cabarannya ialah ia sumber kalori yang sangat padat. Jadi, pengambilannya memang kena pandai-pandai kawal. 9. Tolong ingat nombor ni baik-baik. Setiap 1 gram lemak ada 9 kalori. Itu lebih daripada 2 kali ganda berbanding protein dan karbohidrat tadi. Bayangkan, sebab itulah makanan yang digoreng atau yang tinggi lemak ni, walaupun kita makan sikit je, kalorinya boleh melambung naik selalunya tanpa kita sedar pun. Dan yang terakhir, alkohol. Dengan 7 kalori setiap gram, ia tak jauh beza pun padatnya dengan lemak. Tapi masalahnya, ia digelar kalori kosong. Maksudnya, ia bagi tenaga, tapi zat kosong. Langsung tak ada nutrien. Bahayanya kat mana? Ia tak buat kita rasa kenyang pun. Jadi, sangat mudah untuk kita ambil berlebihan dan sabotaj usaha kita nak jaga badan. Carta ni tunjukkan semuanya dengan jelas. Nampak tak beza ketara tu? Lemak duduk paling atas dengan 9 kalori. Diikuti rapat oleh alkohol dengan 7 kalori. Jauh kat bawah tu barulah protein dan karbohidrat dengan 4 kalori. Bila kita faham gambaran ni, automatik kita akan jadi lebih bijak bila memilih makanan. Baik, kita dah belajar macam-macam teori. Persoalannya sekarang, macam mana nak gunakan semua ilmu ni dalam pinggan kita setiap hari? Jadi bahagian terakhir ni adalah tentang menukar ilmu kepada tindakan. Kalau ada satu je benda yang saya nak anda ingat dari perkongsian kita hari ni, inilah dia. Kualiti kalori jauh lebih penting dari kuantiti. Bayangkan macam ni, 200 kalori dari seketul dada ayam bakar akan bina otot dan buat kita kenyang. Tapi 200 kalori dari air tin manis, ia cuma bagi lonjakan gula dan lepas tu kita akan lapar balik. Nampak kan? Sumber kalori tu yang menentukan semuanya.
Jadi, formulanya sebenarnya mudah. Pertama, faham sumber kalori kita, protein, karbo, lemak. Kedua, kenal pasti keperluan tenaga harian badan anda sendiri. Dan yang ketiga, kita gabungkan dua maklumat ni untuk cipta pinggan yang seimbang, yang bagi kita tenaga dan juga rasa puas. Inilah 3 langkah praktikal yang anda boleh mula amalkan hari ini juga. Pertama, jadi macam detektif makanan. Tengok pinggan anda dan kenal pasti mana protein, mana karbo, mana lemak. Kedua, ingat mantra ni. Kualiti nombor 1, kuantiti kita kawal sikit. Dan yang ketiga, yang ni paling power, mula belajar dengar apa badan kita cakap. Makan bila lapar dan yang penting, berhenti bila dah rasa kenyang. Tahniah! Anda dah berjaya tamatkan perkongsian ni. Saya boleh nampak kesungguhan anda untuk belajar. Harapnya semua yang kita bincangkan hari ini dapat membantu anda. Jadi, sebelum kita berpisah, saya tinggalkan satu soalan. Apakah satu pilihan kecil yang bijak yang akan anda buat untuk hidangan anda esok? Fikir-fikirkan ya. Terima kasih dan jumpa lagi.